Perodua Bezza 2026 hadir dengan pembaharuan yang lebih moden dan menarik bagi mengekalkan kedudukannya sebagai salah satu sedan kompak paling popular di Malaysia. Model terbaru ini menampilkan gabungan reka bentuk elegan, teknologi pintar dan kecekapan bahan api yang lebih baik, menjadikannya pilihan ideal untuk pemandu harian dan keluarga kecil. Dengan pelbagai penambahbaikan dari segi luaran, dalaman, prestasi dan keselamatan, Bezza 2026 menawarkan pengalaman pemanduan yang lebih selesa dan menyeronokkan. Bahagian hadapan perodua Bezza 2026 kini tampil lebih bergaya dengan grill hadapan baharu yang lebih besar serta kemasan hitam berkilat yang memberikan imej premium. Lampu utama LED penuh dengan reka bentuk lebih tajam dipadankan dengan lampu siang LED moden yang meningkatkan tahap pencahayaan dan keselamatan ketika memandu pada waktu malam. Bumper hadapan yang direka semula turut memberikan penampilan lebih sporty dan aerodinamik. Dari bahagian sisi, Bezza 2026 memperlihatkan garis badan yang lebih kemas dan moden. Rim alloy 2 tone bersaiz 16 inci menambahkan lagi daya tarikan visual, sementara cermin sisi elektrik dengan lampu isyarat LED memberikan sentuhan yang lebih eksklusif. Rekaan bumbung yang lancar membantu meningkatkan kecekapan aerodinamik dan mengurangkan bunyi angin ketika memandu pada kelajuan tinggi. Bahagian belakang sedan ini turut menerima perubahan dengan lampu LED baharu yang lebih moden dan spoiler kecil yang menambah elemen sporty. Ruang bak yang luas kekal menjadi salah satu kelebihan utama Bezza, menjadikannya sangat praktikal untuk kegunaan harian maupun perjalanan jauh bersama keluarga. Di bahagian dalaman, perodua Bezza 2026 menawarkan suasana kabin yang lebih premium dan selesa. Papan pemuka direka semula dengan susunan yang lebih moden serta penggunaan material berkualiti tinggi. Skrin infotainment sentuh bersaiz 9 inci menyokong Apple CarPlay dan Android Auto, membolehkan sambungan telefon pintar dilakukan dengan mudah. Cluster meter digital turut diperkenalkan untuk memberikan maklumat pemanduan yang lebih jelas dan menarik. Tempat duduk menggunakan fabrik premium dengan reka bentuk ergonomik bagi meningkatkan keselesaan pemandu dan penumpang. Ruang kaki yang luas serta sistem penghawa dingin automatik memastikan setiap perjalanan menjadi lebih selesa. Selain itu, terdapat juga pengecas tanpa wayar, port USB Type-C dan sistem kemasukan tanpa kunci yang menambah kemudahan penggunaan harian. Dari segi prestasi, perodua Bezza 2026 dijana oleh enjin 1.3 liter dual VVTi yang dipertingkatkan untuk menghasilkan prestasi lebih baik serta penggunaan bahan api yang lebih cekap. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCVT yang menawarkan pemanduan lebih lancar, senyap dan responsif. Sistem suspensi yang diperbaharui turut memberikan tahap keselesaan yang lebih baik ketika melalui pelbagai keadaan jalan raya. Aspek keselamatan juga dipertingkatkan dengan kehadiran sistem perodua Smart Drive Assist yang merangkumi brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal lorong, kawalan jelajah adaptif dan pemantauan titik buta. Selain itu, 6 beg udara ABS EBD, kawalan kestabilan elektronik dan kamera 360 darjah turut disediakan untuk memberikan perlindungan maksimum kepada semua penumpang. Secara keseluruhannya, perodua Bezza 2026 merupakan sedan kompak yang lengkap dengan reka bentuk moden, teknologi terkini, prestasi cekap dan tahap keselamatan yang tinggi. Ia sesuai untuk mereka yang mencari kenderaan praktikal, ekonomi dan selesa untuk kegunaan harian. Adakah anda rasa perodua Bezza 2026 mampu mengekalkan kedudukannya sebagai sedan kompak paling popular di Malaysia? Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak video menarik mengenai model kereta terbaru, spesifikasi terkini dan perkembangan dunia otomotif Malaysia.